Dan seorang bernama Crime Man, beliau ini berada di Germany dan sengaja meluahkan perkataan-perkataan yang menghina agama Islam. Crime Man ini, saya percaya pihak polis Diraja Malaysia telah pun mengeluarkan notis untuk menahan, tetapi tidak dapat dikesan. Malangnya juga, posting Facebook beliau tak dapat disekat. TikTok beliau tak dapat disekat. Beliau tidak berada di negara ini, berada di Germany, tetapi kenyataan-kenyataan beliau yang menghina agama Islam menular di laman sosial. Jadi persoalan saya, bagaimana kita ingin meningkatkan kecekapan Kementerian Perpaduan untuk menyekat kenyataan-kenyataan ini yang berbau hasutan. Sama juga dengan Zamri Vinod, Firdaus Wong, kadangkala Zakir Naik, dan beberapa individu seperti Vijayan Savarinathan dan Saravanan Shanmugam. Saya sebagai backbencher ingin memberi penekanan. Kecekapan kerajaan perpaduan, terutamanya Kementerian Perpaduan, perlu dipertingkatkan. Termasuklah Polis Diraja Malaysia. Kerana kita perlu memastikan semua pihak-pihak perlu menghormati semua agama. Ini saya ingin memberi penekanan. Saya menyambut baik perbahasan Yang Berhormat Pasir Mas tadi, yang menyentuh kepada beberapa isu yang melibatkan Harith Iskandar dan Cecilia Yap yang telah diambil tindakan. Tetapi persoalan saya adalah semua agama perlu kita hormati, semua individu-individu yang tidak menghormati agama lain perlu diambil tindakan.